Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat laksa utara. Okey, jom kita tengok caranya. Ni saya ada dalam 5 ekor ikan selayar. Kita nak kukuh ataupun rebus ikan selayar kita ni deh. Rebus guna garam dan asam keping. Kita nak kukuh ataupun rebus apa dia masuk lah. Kalau orang Kelantan dia kata kukuh deh. Air tu lebih tak apa sebab air tu kita nak guna deh. Ni kita bahan kisar kita ada bawang merah. Lepas tu kita ada cili kering. Cili kering saya guna buah halus lah untuk rasa pedas deh. Lepas tu kita masuk ke belacan. Belacan ni terpulang kepada kita nak letak banyak mana. Lepas tu masuk ke sedikit air. Kisar sampailah dia hacur deh. Ni bahan hok dah kita kisar tadi. Blender sayur ni mata dia tumpul. Jadi tak berapa nak hacur sangat cili kering tu. Lepas tu ni kita ada isi ikan hok kita rebus tadi. Kita ambil isi saja. Buat kita isi daripada tulang dia lah. Kita ambil air hok kita rebus. Kita kisar isi ikan kita ni. Kisar sampai dia hacur lah deh. Ni lebih kurang gini. Isi ikan hok kita kisar. Lepas tu tulang dia tu kita nak kisar juga tulang dia. Sebabnya orang kata tulang dia ni boleh bagi rasa manis, rasa sedap pada kuah laksa kita tu. Ni kita masuk lagi air rebusan ikan tu. Lepas tu tulang ikan tu kita kena tapis. Kita kena tapis dah sebabnya dia ada tulang dia tu. Tapis lepas tu buat cari penapis halus lah sebabnya kita takut tulang tu orang kata keluar daripada penapis kita tu. Ni saya tengok ramai lah orang buat cara ni. Sebelum ni saya tak pernah pun orang kata nak kisar tulang ni. Tapi kita nak terah buat deh. Sebab orang kata sedap kalau buat cara ni. Ni dalam periuk kita ni ada 3 bahan kisar kita lah. Cili kering tadi. Lepas tu isi ikan. Lepas tu tulang ikan kita ni. Ni saya tunjuk satu persatu dah tak dikira. Lepas tu kita masuk ke asam keping. Asam keping ni masuklah lebih dalam 5 keping. Benar keping. Sebabnya kuah laksa utara ni dia ada rasa masam-masam. Kita kacau dulu bagi sebati. Kita tengoklah macam awak tengok sekarang ni kuah laksa saya ni dia pekat deh. Dia pekat jadi kita tambah air lah. Jadi tambah air bagi orang kata tak pekat kuah kita, tak pekat sangat. Kuah laksa ni kalau terlalu pekat tak sedap juga. Kalau cair sangat pun tak sedap juga. Kita tengok deh. Sebabnya kuah laksa ni kita nak masak dia lama. Jadi kalau letak air lebih pun tak apa. Sebab air tu dia akan kering bila kita masak dia lama deh. Ni kita selalu kacau lah. Kata bila kita masak kuah laksa ni, kuah laksa utara ni antara salah satu favourite saya. Kalau saya pergi kedai, kalau tengok ada laksa Penang, laksa utara ni saya belilah. Sebabnya rasa masing-masing tu sedap dah. Lepas tu dah mendidih tu kita masuk ke bunga kantang dengan daun kesung. Bahan-bahan wajib ni. Saya suka buat kuah laksa utara ni. Sebabnya tak banyak bahan deh. Guna bawang merah, belacan dengan cili kering. Kita kisar. Ni saya pun tengok resepi-resepi orang utara jugalah buat ni. Memang sangat-sangat sedap deh. Resepi laksa utara ni. Lepas tu kalau saya beli kuah laksa utara ni, kebanyakan kuah dia tu dia tidak berapa merah sangat. Dia tidak berapa merah. Itu yang saya cuba buat sendiri ni. Kalau kita buat sendiri ni, kita makan, kita puas hati dah. Sebab boleh makan banyak-banyak. Laksa ni dia macam kalau kita makan jadi ketagih. Kejap-kejap nak makan, kejap-kejap nak makan dah. Lepas tu ni kita tambahkan lah garam sikit. Lepas tu gula, sebut perasa, ajinomoto tu lah. Ni betul bagi kata rasa lagi sedap dah. Sesuai cita rasa kita lah. Kalau yang mana tak suka letak gula tu, awak tak payah letak dah. Biar rasa kata masak, kata masing gitu je lah. Macam saya letaklah sikit gulanya untuk kata belengkan rasa. Tapi tak ada manis. Saya pun tak suka sangat kalau makan kuah laksa ni dia manis. Memang saya tak suka. Kalau saya letak gula satu sudu tu tak ada rasa manis langsung pun. Ni kuah laksa kita ni dah masak lah dah. Ni hasil kuah laksa utara kita. Tak tahulah orang utara tengok tu jadi ke tak. Tapi bagi saya lah, saya rasa sangat-sangat sedap dah. Kuah laksa utara saya ni memang favourite sungguh lah kuah laksa utara ni. Sebabnya ada rasa masak, pedas. Ni bahan-bahan dia lah. Saya sayur apa ni dah. Ni saya guna laksa basah. Laksa basah ni senang tak payah nak kita rebus dah.
Ni kita nak hidek lah. Letak kuah laksa. Saya ni kata 2-3 jam sekali makan. 2-3 jam sekali makan. Memang sedap sungguh. Puas hati. Tu kena buat sendiri dah. Boleh makan atau boleh makan banyak. Tapi kalau makan selalu pun rasa muak juga. Sekali-sekala beripun dengan ahli keluarga tu, bolehlah cuba buat laksa utara ni. Ni bahan-bahan hiasan dia. Kita ada salad, ada timun, ada bawang merah, ada lada, lepas tu ada telur, lepas tu nak masak lagi kita perah ke lima. Kalau ada lima kasturi tu lagi sedap. Macam saya ni, saya guna 5 nipis je lah. Ni awak boleh nampak dah kuah dia tu tidak merah. Kalau awak nak buat kuah merah tu, letak je lebih lada kering tu. Tapi saya suka kalau warna natural lagu ni lah. Ni saya ni main batuk sesama. Jadi itulah yang berasa nak makan laksa utara tu. Kita kurang selera makan kan. Kalau makan kat benda-benda masak, benda pedas tu, boleh buat kita tu jadi lebih berselera. Tambah-tambah kalau bagi saya lah, nak cari kuah laksa utara betul-betul sedap, betul kena cita rasa. Bukan sedap, kena cita rasa kita tu dia susah sikit deh. Jadi kita boleh buat sendiri ikut cita rasa kita. Yang mana dah tengok ni, bolehlah cuba buat sendiri. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.